Jom kita tengok jawapan dia. Berpis? Berpis tak. Ya, kali ni mesti ramai sangkut ni. Senaman apakah yang melibatkan otot dada dan juga tricep? Dah ada. Selain daripada push up ataupun pumping. And kita sebenarnya ada buat hari itu dalam dewan. Oh, wall press. Still, wall press consider push up juga. You are pushing forward and it still considered as a push up. Plank. Sikit. Plank lebih fokus on the target muscle core, iaitu perut. Dada aku tak ada. Tricep ada sikit. I bagi clue, I bagi clue. Seated. Ah. Kita ada buat. Kita ada buat. Yes, Serdayu. Terbaik. Good job. Good job. Apa tu? Seated Dips? dips. Is it, coach? Seated dips involve chest? Yes. Seated dips involve your lower part of the chest. And for sure, it focus on your tricep. Bodyweight training. Saja je. Nak bagi soalan-soalan cepumas. Nak dapatkan balik saya punya slide. Sekejap. Saya nak share slide saya balik. Mana slide saya tadi? Laptop tak pernah-pernah buat hal pula hari ni. Okey, saya nak habiskan saya punya slide sebentar ya guys. Nanti lama sangat nanti Coach Jafni kata sejuk pula masing-masing. Orang tengah semangat nak workout ni. Okey, presentation 6. Okey. Okey guys. Okey ya. Kita sambung balik ya. Okey. So, tadi saya dekat sini lah jenis senaman yang sesuai, bodyweight training, mobility and stretching, cardio and strength maintenance. So, itulah di antara senaman yang bersesuaian jika dalam bulan Ramadan. Okay, tips nutrisi Ramadan kita. Iaitu, ni di antara saranan lah. Dan juga kalau you all aware, hari itu baru diisytiharkan piramid food chain yang baru. Siapa lagi yang isytiharkan mestilah US. Dia mengisytiharkan satu lagi piramid food chain. Dulu karbohidrat nombor 2. Sekarang dia letak karbohidrat paling last. Alright. So this is inverted food chain. Yes, I do agree. Okay. So according to the tips nutrisi Ramadan, sahur, iftar, betul dia ada elakkan makanan dan strategi dia dalam sahur. Dia suruh kita banyakkan makan seperti oat, telur, kurma dan air kosong. Bolehlah telur makan 5 biji telur. Dapat kalau telur 5 biji grade A dapat berapa banyak? Dapat dalam 30. 5 biji tak sampai. Betul lah 5, betul lah 30. Kalau dalam senaman, lagi-lagi senaman fizikal yang banyak melibatkan otot, kalau ikut body weight, ada kiraan dia. Tapi kalau saranan untuk orang yang bina otot, disarankan ambil protein 80 gram ke atas. Telur, saya katakan dah itu. Telur dalam 5 biji baru 30 gram. Takkan makan telur je lah. Selebihnya you makanlah ayam dan sewaktu dengannya. Tapi betul ke bulan Ramadan ni jadi waktu yang kita kurang kandungan gram protein? Boleh juga sebab waktu makan tak banyak. Kita biasa susun lunch, kita ada dinner dan kita ada makanan pagi. But now we only makan sahur dan kita makan berbuka puasa. Itu saja mungkin 2 kali kan. Jadi my advice, banyakkan makan protein. Kalau betul you all kekalkan momentum untuk senaman beban. Untuk make sure otot you still stay productive walaupun bulan puasa. Apa ayam, ikan, daging, alright? Dan banyakkan makan sayur-sayuran. Elakkan makanan berminyak berlebihan, minuman dan bergula yang boleh meningkatkan kita punya craving part of in our body. Strategi, eat clean, train smart, rest well. I like that. Eat clean, train smart, and rest well. Very good. It's a very good point, right? So rest well, I do believe banyak-banyak jabatan kerajaan ke, kerja apa ke, bulan Ramadan ni dia orang tak berapa nak strict sangat.
I do believe banyak kalau yang dalam ni jabatan kerajaan boleh balik awal setengah jam, ada yang awal 1 jam. So you see, they ask you for not to be too stressed, rest well, eat clean. Yes, inilah kita tengah bincang sekarang. Makan jangan hantu sangat. Kita nak semua badan raya, badan yang cantik. Alright. So mana tahu Kukuk dapat turunkan bulan puasa ni 5-10 kilo. Malu. Motivasi tu. Habis raya jangan pergi tambah balik pula. Lepas tu train smart. Train smart. Pilih waktu. Dia kata tadi pilih waktu yang sesuai untuk kita train. Motivasi dan mindset. Poster Ramadan 2026. Salam Ramadan guys. Okay, jadikan senaman sebagai ibadah menjaga amanah tubuh. Wow, menjaga amanah tu. Betul lah tu. Itu tanggungjawab kita. Right. Makanan tak pernah salah pun. Dalam dunia ni makanan tak ada yang salah tau. Tapi diri sendiri yang salah kerana makanan tak ada yang memudaratkan. Kita kena kawal benda tu. Nasi lemak tak pernah salah. Nasi lemak salah kalau sambal lebih, teh tarik sebelah. Kan? Nasi lemak je lah. Jangan teh tarik. Bagilah balance. Tak cukup Malaysia coach. Dia kena ada teh tarik. So fokus pada konsistensi bukan intensity melampau sebab bulan Ramadan tak sesuai. Unless you are a pro athlete atau pro people that like to work out heavily. Ramadan adalah masa yang terbaik untuk reset fizikal dan spiritual. Spiritual means this is the best month and I do believe bulan yang baik untuk gandakan pahala, beribadah banyak kan amalan. Dan pada masa yang sama reset fizikal maksudnya kawal diri daripada makan makanan yang tak berfaedah. Banyaklah makan makanan yang baik. Penutup dah penutup. Kita nak workout semua dah ready nak workout Make sure dumbbell semua ready ya. Sejam juga aku ambil. Aku tengok dah, aku dah agak masih sejam juga. Ayo, sorry guys, sorry. So puasa bukan penghalang tetapi peluang untuk jadi lebih baik dan sihat. Call to action, stay active and stay blessed. Wow, stay active, diberkati, stay blessed, alright? So gambar kat kiri, gambar kat sembahyang terawih, gambar kanan Kak Leha tengah jogging Leha tu. Jogging. Okay, so do you guys have any question that you want to ask to the coach yang ada dekat sini sementara kita nak end the session? You guys have any question want to ask? Boleh manfaatkan chat room. Coach, kalau saya nak buat burpees bulan puasa okey tak? Burpees tu mangai. Coach, saya nak buat dumbbell 30 kilo, nak buat angkat, dia nak jalan. Kita buat farmer walk. Siapa tahu farmer walk? Dia pegang je dia jalan di rumah. Itu nama dia farmer walk. Farmer walk. Kalau ada yang tahu. Farmer walk ni pegang beban dan jalan untuk certain length, certain jarak lah, distance, yes, certain so I suka buat farmer walk. Usually kalau I exercise, I akan pegang dumbbell and I akan jalan the whole rumah ataupun jalan the whole taman. Farmer walk is very good. One of the best tool untuk turunkan berat badan tau. Banyakkan buat. Sebab saya nampak Dr. Hilna dumbbell besar. So pegang jalan. Right. Dumbbell 2 kilo boleh nanti besar lah sikit. Tak cukup bercabar. So farmer walk is one of the best workout yang membebankan badan untuk pegang beban dan berjalan certain distance. Apa lagi yang baik Coach Jafri? Farmer walk. Apa lagi kita boleh bagi dia orang? Apa lagi pendapat? Burpees intensity. Burpees nak buat make sure lepas berpuasa lah. Pergi buat pukul 3 petang dah mula terfikir take ice dan sebagainya. Burpees exercise weight dan intensity tinggi jangan. Apa ni yang Jafri suka buat tu? Walking glow. Walking glow. Jalan pakai tangan, bangun boleh pakai tangan. Berdiri tegak, jalan pakai lepas ni mesti buatnya. Itu favorite Coach Jafri tu. Apa lagi? Saranan yang boleh. Push up. Push up. Wanita wajib boleh buat 10. Lelaki wajib boleh buat 20.
kajian mengatakan lelaki wajib mesti boleh buat 10, perempuan kena boleh buat 10. Untuk menunjukkan cardiac muscle, iaitu jantung otot tu kuat, you mampu push up at that certain numbers. Wanita 10, lelaki 20. Sikit je. Wanita saya kata push up bukan push up normal, lutut kat bawah. Tak boleh. Kat gigi sebelah tangan boleh push up. Saya nampak hari tu. Pandai lah coach tu lah. Sebelah tangan. Ni push up. Kira ya, betul, betul. I kata push up tu ada lebih is a formal push up. Ni push up is also counted that you can carry your own weight. What's the problem about human? They cannot even carry their own weight. Sebab tu push up is the best tool dalam kalau nak minta kerja kan, dalam physical test kan, benda pertama dia minta push up. Betul tak? PTD ke, ya, pegawai khas ke, penolong pegawai ke, selain daripada big test. Siapa tak tahu big test? Big test tu ni cara old school untuk dia orang menguji keupayaan jantung. Satu destinasi ke satu destinasi. Dia akan pip, big test. But push up dan sit up selalu ada dalam physical test. Selain daripada BMI sebagai kayu pengukur lah. Kira Coach dah panjang lah. Coach jam ni tunggu nak bagi korang berpeluh ni. So, dah lah. Saya kalau cerita tak habis lah. Okay guys. Daripada korang muak, baik korang kita akhiri. Saya nak ucapkan terima kasih. Ini adalah penghujung sesi untuk fat loss. The last session online. Anda tersalah kata, tersilap bahasa, saya minta maaf. Saya harap dapat berjumpa lagi. And the best participants so far, Team Dr. Hilna, Team HLYB, you guys are very okay, very awesome. Okay guys, I'm gonna sign off now and I'm gonna pass to Coach Jafni. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okay, so saya nak tanya hari ni ada dumbbell ke tidak? Ada barang ke tidak? Ada. Ada Semua ada ke? Semua ada, insyaAllah semua ada lah. Okay. Berapa orang semua ada? Bagus. Saya cuma minta dumbbell saja. Kalau tak ada dumbbell, macam saya cakap, apa-apa pun boleh lah. Selain daripada apa ni? Botol. Ini pemberat pun boleh, tak ada masalah. Mana yang rasa boleh. Okay, so sebelum saya mula, saya nak sambung sikit lah pasal puasa tadi. So, saya buat benda ni saya dah biasa buat. Ataupun saya dah banyak test pada klien. Alhamdulillah, dalam bulan puasa boleh turun 10 ke 8 kilo. Siapa nak turun 8 ke 10 kilo? Siapa nak turun 8 ke 10 kilo bulan puasa? So dia punya tips ada dua saja. Saya bagi tips dua saja. Pertama sekali sebelum start bulan puasa, contoh puasa 19 bulan kan. Okey, mulakan berpuasa awal seminggu. Seminggu sebelum puasa, amalkan berpuasa seminggu. Sebab kita puasa 4 minggu. Kita puasa 4 minggu So, dalam tempoh 2 minggu pertama tu, badan kita dalam proses untuk orang kata apa, adaptation kepada gula. Maksudnya kita tengah proses gula kita yang berlebihan. Okey, mana-mana yang overweight, okey, dalam obesity, badan you guys sedang proses gula saja dalam tempoh 2 minggu ni. So sebab tu saya minta puasa seminggu awal. Okey, seminggu awal sebelum bulan puasa untuk burn the sugar dalam tempoh seminggu lebih. Dia tengok badan, ada yang boleh burn dalam 1 minggu, ada burn dalam 2 minggu. Depend pada body. So selepas pada tu badan kamu akan totally burn fat. So you will take another 3 weeks more untuk burn more calorie. Okay. So tips yang pertama. Tips yang kedua, more. Jangan bermorek. Okay. Problem kita lepas tarawih morek. Tolong makan bila time sahur dan time berbuka puasa, dua tu je.
Okay, tak ada istilah more. Sebab bila you guys bermore, you guys akan bermore benda-benda yang manis, dan you guys akan simpan benda manis tu untuk tidur. Itu permasalahan dia. Okay, so please dalam tempoh 1 bulan puasa tu, tolong jangan bermore. Kita beribadat bukan bermore. Bermore tu tak ada dalam Islam, tak ada. Okay, itu 2 je tips yang saya minta. Yang ketiga, sentiasa aktif lah. Okay, jangan harapkan puasa saja, mesti sentiasa aktif. Okay, siapa yang tak tahan workout pada waktu pagi, kita boleh workout sebelum berbuka puasa. So you should plan your time. Okay, boleh Okay, so sebelum kita mula, macam biasa, dumbbell diperlukan. Semua orang ready? Ready to work out? Lebih baik semua. Nanti dia siasat. Nampak saya nampak? Okey, set masa dulu. 9 exercise. In review. Okey, kita akan buat stretching dulu. Stretching dulu. Kita akan buat stretching dulu. Everyone ready, bersedia? Kita akan buat stretching. Okey, letak dumbbell dulu. Okey, kita mulakan stretching dulu. Pertama sekali kita buat Dr. Hilna tolong mute-kan Doktor. Naik ke tangan, teruskan belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one, forward, depan, up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Rotation tangan. Very important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice one. Okay, done. So masing-masing go down, press ke bawah, tolak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twist ke badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Next one. Like this position. Okay, go down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one. Kaki angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Okay, kita akan buat body weight workout dulu. Kita akan buat body weight workout dulu. Okay. Yang ini consider warm up, tetapi warm up plus exercise. Workout, body weight workout. Boleh Okay, kita akan mula.
8, tekan saja. 4, 3, 2, 1, go. Stand up. Nice one. Okay. Penting saja as a starter program. Untuk pumping kita punya hari, push kita punya hari. Okay, push kita punya hari. Nice one. Keep going. Kita tak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Make it fast. 10 seconds more. 10 seconds saja lagi more. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Nafas. Ambil nafas. Next one, squat now. Okay, squat now. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1, and go. Nice one. Squat now. Good job. Nanti bulan puasa perbanyakkan squat. Okey. Bulan puasa nanti perbanyakkan squat sebab squat boleh absorb more sugar kita punya badan. Okey. Banyakkan squat. 30 second guys, 30 second. Squat 30 second. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Next one, exercise yang ketiga. Okay, takut mancing. 3, 2, 1, go. Good job. Naik ke kanan, jumpa mancing. Up. High in front. Keep going. Keep going. 20 seconds. Keep going. Pumping your heart rate. Mana yang boleh run. Mana yang boleh run. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Be fast. Okay, next one, lunges. Steady lunges. Alternate steady lunges. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Ini semua workout yang dah biasa buat. It's all biasa. Simple. Kuat. Hari ini banyak exercise yang ni. Kita maksimalkan exercise habis-habis life. This is the last workout guys. This is the last workout with us. Okay, last workout dengan kami. All out. Kasih rasa dan feel betul. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Nice one. Next one. Belakang kick. Hamstring. Okay, hamstring. Ready. Stand by. Stay fast. Continue. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Okay, thank you. Twenty seconds, guys. Come on. Keep going. Come on. 20 seconds. Road to Ramadan. Okay, road to Ramadan. Come on.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Next one. On your knee down. On your knee down. Sharp. Ready? Step out on 5, 4, 3, 2, 1, and go. Sharp. Tekan dada dan tolak. Tekan dada dan tolak. Nice one. Squeeze your chest first. Okay, squeeze your chest first. Ten seconds. 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Okay, next one. Stand up. Stand up. Walking flow. Standing. Walking flow. 3 depan, 3 belakang. 3 depan, 3 belakang. Ready? Nafas. 5, 4, 3, 2, 1, go. Siapa ada rasa perbezaan walking through first time dengan sekarang? Ada tak rasa perbezaan walking through masa first dengan sekarang? Kalau ada rasa perbezaan, maksudnya badan kita dah mula ringan. Kalau masih rasa susah, maksudnya badan kita masih berat. Okay? So that's why what to do. 3, 2, 1. Next one. Next one. Next one. Mountain climbing. Next one. Mountain climbing. Down. Mountain climbing. Okay. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Ada jangan pegang kaki, don't ingat ada pegang kaki dia kaki dia tak step balik. Still there? Yes, correct. Nice one. You will engage your core, your upper body and your core. Upper body and your core. 10 seconds more. 10 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1. Last one. Last one. Burpees. Last one. Burpees. Go down. Up. Okay. Last one is a burpees. Kalau tak boleh, biasa dan kaki up. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, and go. Teruskan. Good job. Sama juga burpees. Okay. Kalau rasa dah boleh buat burpees dengan mudah, maksudnya badan kita dah mula ringan. Okay. Kalau masih lagi susah, maksudnya kita punya fat percentage masih lagi tinggi. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, rest. Ambil nafas. Ambil nafas. Ini baru starter ni. Baru starter. Dah komen. Baru starter. Okey. Kita pergi kepada second set boleh ya, second set. Okey, kita repeat balik semua exercise tadi. 9 exercise dalam masa 12 minit. Okey, dalam masa 10 minit lah. Kita ambil 10 minit. Tadi first tadi 12 minit. So second ni kita nak buat 10 minit. Boleh Kita improvekan dari segi resting period. Boleh Okey, so kita akan buat intense sikit, laju sedikit. Okey. Ready guys? Ambil nafas dalam-dalamnya. Stand by. First one, start up. Okay, ready? On 5, 4, 3, 2, 1, and go. Tadi first round 12 minit, second round 10 minit. So maksudnya dia punya resting period tu saya buat dengan very fast. Resting period dia saya buat pendek. 10 second, 10 second left. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 1. Slow down. Slow down. Okay, slow down. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. So ini dia bercakap sikit. Okay, sepatutnya kita dah boleh pergi jauh dah. Sebab kita dah 2 bulan. 2 bulan. So sedikit sebanyak mungkin ada yang dah turun 3-4 kilo. So sepatutnya it become more easy. It become more easy. Okay, saya tak boleh nak buat workout yang sama, intense yang sama. Kita kena improve. 10 second more. 10 second more. 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Marching. Standing flat. Standing tall. Ataupun high knee. Okay, high knee. 3, 2, 1, go. Good job. Teruskan. Teruskan. Bernafas. Sampai puas, sampai bernafas. Sampai puas, sampai bernafas. Jangan tahan nafas. Okay, jangan tahan nafas. Twenty seconds. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Excellent. Unders. Excellent unders. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Very fast. Very fast. This one all very fast. Memang tercepat. Memang tercepat. I can guarantee that. Okay. So before you guys doing this all exercise, saya dah buat dulu. Saya dah test untuk diri saya. Saya dah test according to my heart rate. Okay. Supposedly should be no problem. Supposedly should be no problem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Back in. Okay, next one. Back in. 3, 2, 1. Go. Nice.
Siapa boleh ikut rentak ni? Super. Okay, siapa boleh ikut rentak ni? Very super. Very super. 30 second more guys. 30 second more. Keep going guys. Come on, keep going. Bernafas, keep on bernafas. 10 second more. 10 second more. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shot. Push up. 4, 3, 2, 1, go. Push up. After push up, walking slow. After push up, walking slow. Okay, after push up, walking slow. 10 second more. 10 second more. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Next one. Walking slow. 3, 2, 1, go. After walking floor, mountain climbing. After walking floor, mountain climbing. Okay, mountain climbing. Twenty second. 20 second pass. Come on. Teruskan. 10 second. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Mountain climbing. 5, 4, 3, 2, 1, go. Mountain climbing. After saja mountain climbing, we going to do the last workout for body weight burpees. Okay, burpees untuk last body weight workout. Okay. Apa saja ni jangan risau. Kita pergi dumbbell. Dumbbell isi saja. Dumbbell senang. Okay, dumbbell senang saja. Don't worry. 3, 2, 1. Last one. Burpees. Burpees. 3, 2, 1, go. Tiga second. Dua puluh second. Sikit lagi dah habis. Sikit lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Ambil angin dulu, minum air dulu. Okay, we rest for 1 minute, 1 or 2 minutes. Minum air dulu. Okay, kita akan menuju kepada next exercise. Which mean that we going to use dumbbell. Okay, kita akan gunakan dumbbell. Minum air dulu, minum air.
You are ready for the dumbbell? Very good. Okey. Masing-masing ada dumbbell lah, dumbbell. Tak kisahlah berapa pun. Okey, yang berat boleh, kalau mampu yang berat, ambil yang berat. Kalau tak mampu, ambil yang ringan. Okey. Okey, ready semua? Dengan dumbbell. Okey, untuk dumbbell, exercise yang pertama kita akan buat shoulder press. Shoulder press pada dumbbell. Shoulder press. Okey, so shoulder press yang pertama. Yang kedua, squat. Apa dalam squat? Bicep up, down. Bicep up, down. Itu yang kedua. Yang ketiga, lateral raise. Lateral raise yang ketiga. Okay, after lateral raise, and then squat balik dengan dumbbell. Okay, squat down. Okay, so it's for mobility down. Okay, it's a swing. Okay, lepas tu back fly. Yang kelima back fly. Okay, back fly. Dan yang keenam lunges dengan bicep curl. Okay, boleh? So ada 6 exercise. Okay, ada 6 exercise. So kita akan buat 2 set juga. Ready guys? Yang pertama shoulder press. Okay, yang pertama is the shoulder press. Okay, ready? Ambil dumbbell. Step up. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ambil dumbbell, keep on pressing. Okey, sampai rasa lemah, jangan rasa terbakar. Dekat bahagian shoulder. Jangan risau, kita dah masuk bahagian yang senang. Jadi jangan buka macam ni, jangan buka macam ni. Straight ke atas, jangan buka. Straight ke atas. 5, 4, 3, 2, 1, rest. In the first, rest. Second one, squat. Nampak tak? Mesti nampak. Nampak? Squat, bicep, up. Okay? Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Down, bicep, down, up. Down, bicep, down, up. Down, bicep, down, up. So, 2 muscle bergerak. 2 muscle engage. Okay? Rapatkan dia. Squat down, bicep, and then up. Squat down, bicep, and then up. Nice one. Yes. Bicep kita dekat bawah. Down, bicep kita dulu, betul up. 3, 2, 1. Nice one. Next one. Lateral raise. Okay, lateral raise. Tangan dekat sisi. Okay. Tutup line shoulder. Line shoulder. Okay. 5,
4, 3, 2, 1, go. Yes. Keep going. Nice one. Yes. Okay. Teruskan. Sampai dulu. 20 second. Berapa yang dia sakit? Dia sakit. Memang sakit. Tapi tak penat. Sakit. Keep going on. 12 second. Come on, 12 second. Keep going. Saya biarkan dulu. 3, 2, 1. Nice one. Next one, squat now. Okay. Up. Again. Awal dulu. Sweep together. Okay, together. 5, 4, 3, 2, 1, go. That's good. Take the beat. Nice one. Good job. Yes. Keep going. Come on. Good job. Yes. Remember when you push forward, your feet push behind. Okay, your feet must push behind. 5 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Next one. Bend your body back. Back. Fly. Okay. Mesti bengkok dulu sikit. Melenting. Fly. 5, 4, 3, 2, 1, go. Down. Okay, terbang tadi. Terbang. Nice one. So untuk back shoulder, untuk bagian belakang. Okay, untuk bagian belakang. Nice one. Good job. Good job. Down. Lepas. 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Next one. Adjust bicep. Please. Bicep, please. Okay. Ready? 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ini exercise yang ke-6. Exercise yang ke-6 for the second round. Okay. Keep going. Nice one. Keep going. 3, 2, 1. Rest. Nafas. Kita repeat balik all the exercise. Second set. Untuk second set. Okay. So, yang pertama, shoulder press. Okay. So, apa beza dengan second set? Kita cepatkan masa. Maksudnya kita pendekkan resting period. Okay. Kita pendekkan resting period. Okay, guys, ready? Number 1, shoulder press. Okay, stand by 5, 4, 3, 2, 1, go. Shoulder press. Nice one. Okay, kali ini kita kena buat cepat.
Setelah saya dah pendekkan masa rest. Saya dah pendekkan masa rest. Sama. 16 seconds, 15 seconds, come on. 12 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Next one, squat down, bicep curl, down, bicep curl, down, up. Ready, fly. 3, 2, 1, go. Squat down. Yes, all right. Remember, squat down, bicep curl, down, up. Good job. Kali ini lebih intens. Sebab saya pendekkan masa berehat. Saya pendekkan masa untuk berehat. Twenty seconds. Ten seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Next one. Let's race. Ready? Stand by 3, 2, 1, go. Nice one. Let the wrist. Good job. Let the wrist. Twenty seconds. Come on, 20 seconds. Teruskan. 10 seconds more. 10 seconds more. 10 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Next one. Squat in the man. Squat. Okay. 3, 2, 1. Go. Yes. Side. Feet. Sentiasa lepaskan nafas. Sentiasa lepaskan nafas. Okey, lepaskan nafas sentiasa. Always breathe out, always breathe out. Exhale, exhale, exhale. Okey, untuk menjaga stamina, sentiasa exhale. Ten seconds more. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Fly. Back fly. Okay, next one is a back fly. Okay. 3, 2, 1, go. Nice one. Good job. Good job, guys. Come on. Point. 12 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Yang terakhir. Good job. 3, 2, 1, go.
Okay, lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finish. Good job. Nice one. Good job. Ambil nafas. Minum air dulu. Ambil nafas. Ambil nafas. Minum air. Ambil nafas. Well done everyone. Well done. Well done. Okay. So kita akan pergi kepada next exercise. Kita akan kepada next exercise. Okay. So kita tak nak buang masa. Kita teruskan juga. Untuk the next exercise. Kita akan maximizekan. Okay. Exercise yang pertama adalah standing back row. Standing back row. Okay, bisa standing back row. Nombor 2, tricep extension. Tricep. Okay, bisa overhead tricep extension. Mesti nampak ya, mesti nampak. Okay, that's number 2. Number 3, kita akan lie down. Kita akan lie down and then kita akan press. Number 3, press. Bisa chest press. Saya lie down sampai kembali. Bisa chest press. After chest press, and then on your knee, you put on your knee front. Okay, lepas front raise, and then kita baring balik untuk chest fly. Chest fly. Okay, after chest fly, and then after chest fly kita sambung ya. After chest fly, baru kita overhead, pull over, overhead, pull over. Okay, so ini banyak baring dia lah, tak ada masalah. Okay, boleh? Okay guys, sama juga tentang exercise. Ready guys, exercise yang pertama, bisa standing back row. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1, and go. Okay, bisa standing dan jadi row tadi. Your rows and rows. Nice one. Go back muscle. Go back muscle, guys. Go back muscle dengan lower back. Back muscle and the lower back. Good job. Good job. Nice one. Keep going. Keep going. Kita akan dapat total body hari ini. Kita akan buat total body workout. Imagine in 1 hour time we go all out total body. 3, 2, 1. Next one. Tricep extension. Tricep extension. For tricep muscle. 3, 2, 1, go. Nice one. Okay. Yang ini saya pasal cepatkan. Okay, sebab kita tak lagi beri makan masa. So saya cepatkan should be no problem. Easy one. Habis ada tricep extension and then lie down. Okay, after tricep extension and then lie down. Lie down untuk chest press. Okay. 10 seconds more. 10 seconds more. 10 seconds more. 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Lie down. Lie down. Lie down. Chest press. Chest press. Okay, lie down. Chest press. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Okay, it's a chest press. Okay, dia buka fly, buka.
Dia mesti press. Dia mesti press. Itu bagian dari masa. Dari masa. Okay. 15 second. 15 second. 10 second. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Next one. On your knee and then front raise. On your knee, front raise. Okay, on your knee, front raise. Okay, ready? On 5, 4, 3, 2, 1, go. Boleh ke on your knee, front raise? Boleh lipat diagram ke tempat kalau sakit, and then up, front, ke depan, ke depan, front raise ke depan, ke depan. Kalau sakit untuk berdiri pun boleh. Kalau sakit untuk berdiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau sakit untuk berdiri pun boleh. No problem. 14 second guys, come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Lie down boleh. Lie down. Atas. Fly. Fly. Okay. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, and go. Fly. Suggest fly. Buka, kita mesti buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. 20 seconds, guys, 20 seconds. Ten seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one, last one. Dumbbell, pull over. Pull over. 3, 2, 1, go. Over. Yes. Tangan lurus saja. Tangan lurus, and then pull over. Sentiasa lepaskan nafas. Nanti dibagi pull over. Ini dumbbell pull over. Ini diperintahkan untuk muscle legs, muscle tricep. Okay, legs and tricep muscle. 15 second lagi. 15 second. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Good job. Good job, everyone. Good job. Well done. Well done. Okay. So kita akan pergi kepada yang ini satu set saja. Okay, yang ini satu set saja. So next one kita akan pergi kepada turun. Okay, turun menggunakan dumbbell. Okay, so buka yang pertama. Okay, buka yang pertama. Bend your knee down. Okay, dumbbell up. Tangan lurus. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, Russian twist. Yang kedua, Russian twist. Okay, yang kedua, Russian twist. Okay, so kita buat dua dulu. Selama banyak 2 set. Okay, kita buat dulu 2 set. Okay, ready? Lie down. Kita masuk 40 pula. Okay, kita jalan lagi sedikit. Masuk dalam mencubur kita. Okay, masuk dalam mencubur kita. Kita lagi sedikit.
Okay, lie down. Okay, what express, right? Express. 5. Okay, ready. 5, 4, 3, 2, 1, and go. That's what. Express. After yes. Okay, nice one. Tangan lurus and then next. Watch. Sepuluh second. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Next one. Partial breathe. Okay, tangan steady. Pinggang yang gerak. 3, 2, 1, go. Okay, pinggang sambil gerak. Okay, nice one. Saya panggil Russian breeze. Okay, kalau nak lagi cakap kaki bulan, kakak bilang. Itu yang lebih adalah. Ini bisa dikatakan bawah, twist and twist. Ini panggil Russian breeze. Very easy. Easy workout. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice one. Okay. Next one. Dumbbell. Okay. Kaki atas. Okay. And then alternate. Okay. Tangan kanan kaki kiri. Okay. Yang kedua satu. Nomor 2. Dumbbell. Tangan lima side to side. Untuk pukul lagi. Dengan dumbbell. Okay. Dengan dumbbell. Okay. Good job. Okay. Ready. Stand by. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Kaki atas, okay, alternate. Kaki sentiasa dekat atas. Okay, kaki sentiasa dekat atas. Perlu saya dah sangat keren. Semalam saya buat butterfly sit-up. Itu saya punya challenge. Minggu depan saya dah pasang challenge. 3, 2, 1. Nice one. Okay, lie down. Balik. Jangan bergerak. Okay, dengan tangan sentuh kaki kanan. 3, 2, 1, go. Pakai dumbbell. Okay, pakai dumbbell. Thirty seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Selesai workout untuk hari ini. Alhamdulillah. Settle workout untuk hari ini. So, sama jom kita buat cooling session. Okay, kita buat cooling session. Macam biasa kita kena seksi sikit. Kita sebab kita dah banyak gerak. Okay, kita dah banyak gerak. Okay, so okay, next one. Biasa lie down, squeeze bontot untuk seksi. Go up. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, pull. Behind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good up. Should we get it? Up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Next one. Okay, next one. Next one is behind. Up. Second down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Next one. Cut. 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Next one. Buka kaki. Buka kaki. Okay, buka kaki. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Next one. Okay. Up and okay, go down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sudah program kita untuk hari ini. Ada soalan terakhir? Ada ke soalan-soalan terakhir? Siapa ada soalan? Sebelum kita end our session. Okay. So again, Alhamdulillah, ramai yang dah berkicap di waktu malam. Very good. Itu baru sikit tu. Saya bagi itu muka dimah. Ada dumbbell tu baru muka dimah. Belum isi lagi. Belum isi lagi. Okay, so insyaAllah ingat balik program tu. Amalkan setiap hari. Okay, siapa yang ada dumbbell kat rumah, very good. Amalkan setiap hari. Kalau tak ada masa pergi ke gym, pakai dumbbell yang ada. Okay, sangat-sangat penting untuk menguatkan masa mass kita. Masa bulan puasa lah, atau masa kita berpuasa lah, kita nak increase kita punya metabolism. Okay, so kalau again, tips yang saya bagi tadi pada bulan puasa, kalau betul-betul nak amalkan berpuasa, seminggu sebelum bulan puasa tu amalkan berpuasa dahulu. Okay, tak kisahlah hari apa pun, kita tak semestinya hari-hari. Tapi kena praktik lah, sedang-sedang boleh. Dia bukanlah strict macam bulan Ramadan tu, tidak lah. Okay, untuk bagi biasa. Lepas tu, time sekarang ni lah. Okay, time sekarang ni lah, bila kita berpuasa, kita cuba workout siang. Kita praktik. Okay, macam mana saya boleh workout time bulan puasa? Sebab saya praktik. Saya praktik bukan pada bulan puasa. Kalau you guys praktik pada bulan puasa, memang azab lah. Okay, kita praktik pada bukan bulan puasa. Contohnya lah, hari ni hari Isnin, saya puasa pada hari Isnin. Okay, saya dah sahur dah, dah puasa. Tapi lepas sahur, lepas subuh semua, saya jogging. Saya pergi weight training.
Betul tak? Saya buat weight. Saya jogging waktu saya buat weight. Lepas tu saya cubalah puasa. Mandi 5 pagi saya puasa. Tengok sampai pukul apa saya dapat tahan. Pukul 1, pukul 2, let's say lah dah sampai pukul 1, pukul 2 ni dah betul-betul exhausted lah tapi tahan. Saya buka lah. Tak ada masalah. Tak ada dosa apa pun. Betul tak? Saya pun puasa sunat je. Tapi dah tak mampu. Besok saya cuba lagi. Tengok. Saya try dengan benda sama. Saya try berpuasa. Sampai berapa saya tahan? Sampai pukul 2, pukul 3. Besok cuba lagi. Lusa cuba lagi. Sampailah saya berjaya berpuasa dan boleh work out pada siang hari. Lepas tu kadang-kadang bila saya work out dekat gym waktu siang, waktu pagi, ada member tanya, hey, coach nak puasa ke? Puasa. Kau tak ada haus ke? Haus. Tapi tahanlah, tapi dah biasa. Tapi kalau you guys cuba pada bulan puasa, tak apa buat apalah. Memang berubah lah. Nak pukul 1 nak buka dah tak boleh. Dah wajib kan? Pukul 2 nak buka dah tak boleh, dah wajib. Sebab tu saya cakap, amalkan sebelum bulan puasa. Nanti bulan puasa dia akan jadi easy. Yes, bulan puasa memang mampu untuk turunkan berat badan. Tetapi bukan starting first Ramadan tu. We must start before Ramadan. Okay, next one, the next tip, of course, more. Ingat, jangan bermoreh. Itu saya. Kalau betul nak moreh, morehlah dengan body tea ke, dengan apa benda, fiber daripada Amway. That is very good. Okay. Boleh bawa lah fiber tu time terawih tu, bawa lah fiber tu pergi terawih. Boleh lah promo sekali kat jemaah sana. Mana dah tahu kan, ada takut 1-2 kan. Ya. Mana tahu minggu kedua selepas terawih, orang perasan. Jemaah mana tahu perasan, 2 minggu dah kecut dah. Ni ada.